Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam jiwa siswa, jiwa merdeka. Jadi pada hari ini saya Nurul Filza binti Zamri merupakan pelajar dari Universiti Malaysia Sabah ataupun UMS The Brain of Borneo. Bersama-sama saya Raden Muhammad Syarif Bershanun dari UiTM Cawangan Terengganu. Dan kini kami bersiaran langsung dari Dewan Agong Tuanku Chancellor UiTM Shah Alam, Sempena Makmal dan Dialog Kemenjadian Mahasiswa Kementerian Pendidikan Tinggi. Gitu. Jadi untuk episod kali ini kita akan bincangkan satu lonjakan disebabkan kita punya rakan-rakan yang lain telah membincangkan lonjakan yang lain-lain, 10 lonjakan tersebut. Jadi kami terpilih untuk orang kata mengupas isu lonjakan 8 iaitu pendidikan fleksibel dan pembelajaran sepanjang hayat. Jadi Raden, tahu tak apa itu lonjakan 8? Okey, lonjakan 8 ni ialah pendidikan fleksibel dan pembelajaran sepanjang hayat. Menarik tak topik ni, Fiza? Topik ni sangat menarik sangat. Betul. Sebab kan topik ni menariknya sebab dia sangat relevan dengan dunia yang sekarang yang makin berubah-berubah. Bak kata orang pejang celik dah berubah dah silibus pembelajaran. Betul. Okay. Jadi pada hari ini kami tidaklah berdua kan Radin? Takkanlah kita berdua bosan. Orang nak tengok kita kan. Takkanlah tak jadilah podcast Jiwa Siswa kalau tiada jemputan kita pada hari ini. Jadi disebabkan kita pun baru berlangsungnya makmal dan dialog kemenjadian mahasiswa yang telah terlibat dari seluruh IPTA dan IPTS. Jadi tidak wajarlah kalau kita tidak menjemput kita punya salah seorang wakil daripada MPPK iaitu saudara siapa yang handsome di sebelah saya ni? Siapakah? Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Saya Adam Al-Wafi bin Muhammad Zailani selaku Yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah dan merupakan setiausaha eksekutif bagi Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan. Setiausaha eksekutif join kita, Radin. Wow, dahsyat hari ni. Takkan tidak, Dek. Betul. Jadi seterusnya kita nak kupas apa tu, Radin? Kita nak kupas lah apa itu pendidikan fleksibel dan pembelajaran sepanjang hayat ni. Kita ada beberapa soalan lah nak tanya kepada saudara Al kan? Ya, betul. Okey, nama glamour Al. Okay. Sebelum kita nak masuk soalan tu, mungkinlah beberapa mahasiswa tertanya-tanya apa sebenarnya maksud pendidikan fleksibel dan pembelajaran sepanjang hayat ni? Betul, mesti orang tertanya-tanya. Jadi kalau kamilah secara mudahnya kami nak beritahu yang pendidikan fleksibel ni bermaksud pembelajaran yang kita tidak terikat. Maksudnya kita bukan ada satu laluan saja tapi kita ada banyak laluan untuk kita. Maksudnya kita fleksibel lah dekat situ. Dan pada masa yang sama kita pelajar boleh belajar menggunakan dan melalui pelbagai cara sama ada fizikal ataupun talian, modular ataupun melalui micro credential. Jadi Radin? Okey, tadi kan Filzah dah terangkan pendidikan fleksibel. Betul. Okay, biarlah saya terangkan pula pembelajaran sepanjang hayat tu apa pula maksudnya. Silakan Radin. Okey, pembelajaran sepanjang hayat ni adalah proses belajar yang tak hentilah. Walaupun umur dah melonjak, kita masih boleh belajar. Itu maksudnya pembelajaran sepanjang hayat. Maksudnya macam infinity lah kan. Infinity. Selagi tak ditanam, selagi tu kita boleh belajar. Betul. Sangatlah faham. Dan pendek kata kita punya pembelajaran fleksibel ni bergunalah untuk semua mahasiswa. Dan kita tak naklah membuang masa lebih banyak. Dan kita teruskan kepada soalan pertama kepada panel kita, iaitu kita punya saudara Al. Bila kita cakap mengenai pembelajaran fizikal dan sepanjang hayat ni, kenapa isu ni makin relevan dengan pelajar sekarang? Kenapa tu, saudara Al? Okey, saya rasa saya boleh terangkan, mungkin dari perspektif saya lah. Mungkin kita boleh tengok dari segi dunia pekerjaan. Macam sekarang kita di teknologi yang makin meningkat. Dan apabila kita cakap tentang teknologi, terlalu laju. Betul. Kita boleh cakap
contoh dari segi penggunaan AI. 2 tahun lepas AI yang sekarang tidak sama macam dulu, betul tak? Betul, sangat betul. Dan sekarang pun kita boleh hantar, kita boleh tulis je apa yang kita nak. Macam sekarang kalau kita tengok ChatGPT kan, kita tulis saya nak gambar orang sekian-sekian, pak dia terproduce image, betul tak? Jadi kemajuan itu sangat laju. Jadi dengan lonjakan 8 ini ataupun kita sebut sebagai pembelajaran fleksibel, pendidikan fleksibel dan pembelajaran sepanjang hayat, kita nak supaya mahasiswa ni kekal relevan dalam dunia pekerjaan. Maksudnya dalam aspek yang mereka ambil dari segi pendidikan, walaupun katakanlah dari segi ijazahnya mereka ambil lain, tapi mereka masih ada peluang untuk terus dengan perkara yang baru dan terus upgrade. Jadi mereka tidak stuck di satu tempat, tapi mereka tetap menilaikan dan kekal relevan dalam dunia pekerjaan ni. Macam tu. And untuk tambahan juga, kalau korang semua nak tahulah, saya pun lepasan pelajar TVET yang belajar jurusan kulinari. Kami hanya mengambil masa 6 bulan saja untuk dapatkan SKM2. Jadi betul lah, lonjakan 8 ni kita nak fleksibel, dalam masa yang sama kita dapat meningkatkan diri kita juga. Betul. Jadi mungkin yang seterusnya, Bro Radin mungkin boleh Sebab seterusnya. okey, sebab kan saya macam tadi persoalannya maksud kan. Betul. Okey, apa kata kita olah sikitlah dari segi perubahan teknologi kan. Sebab tadi ada mention AI kan. Okey, kalau untuk apa kaitan AI dengan pembelajaran yang fleksibel ataupun yang pembelajaran yang berubah sepanjang hayat ni? Okay, let's see kalau kita masuk tentang fleksibel dulu. Bayangkan pada struktur dulu, pendidikan dulu, kita jenis yang kelas 8 sampai 5. Betul. Tak? And then kalau kita tengok pada skeptical dulu, habis je SPM, kita ada 3 pilihan, asasi, diploma ataupun matrik. And then terus ke degree. Betul. Tapi kalau kita tengok pada dunia sekarang, most daripada lepas SPM nak terus bekerja. Betul. Lepas terus bekerja mungkin baru nak sambung belajar. And then itu pun kalau ada yang sambung belajar, dia nak berhenti sekejap, lepas tu baru sambung degree dan sebagainya. Jadi in terms of teknologi ataupun AI ini, kita nak supaya mahasiswa sekarang mereka sentiasa up to date. Jadi katakanlah mereka memilih untuk bekerja dahulu. Jadi khusus ataupun peluang pembelajaran yang mereka nak ambil, tak kisah masa, cara dan sebagainya, ataupun kita kata fleksibel lah. Okay? Kekal. Berpeluang kepada mereka juga. Maksudnya kita tak tengok kepada apa yang mereka dah pernah buat, tapi apa yang mereka nak buat. Jadi AI ni basically salah satu point di mana apa yang mereka boleh ceburi sebenarnya. Dan itu di bidang fleksibel. Kalau kita kata sepanjang hayat, itu kita lebih memandang kepada selepas di alam pekerjaan. Katakanlah dulu sistem, kita ambil yang paling mudah lah, yang paling dekat dengan mahasiswa, ChatGPT. Betul. ChatGPT paling dekat dengan kita. Kita buat assignment pun kadang-kadang orang guna ChatGPT, betul? Betul. Jadi dalam aspek ni, dulu kita kalau nak buat let's say nak buat proposal dan sebagainya, kita scratch satu by satu, betul tak? Betul. Tapi dengan wujudnya AI ni, dia memberi idea kepada kita. Dia menolong kita untuk mendapatkan idea. Betul. Jadi benda tu memudahkan dan membantu kita untuk melihat secara aspek yang lebih terperinci. Betul. Jadi wujudnya teknologi yang semakin maju ini, makin penting juga pembelajaran fleksibel dan juga sepanjang hayat ni. Sebab kita kena kekal up to date. Kalau bayangkan kalau sekarang kita masih guna cara yang lama, nak kena kira satu-satu, nak kena check satu-satu. Kita ni nak semakin pesat, kita ni semakin busy, kita ni semakin orang kata kompleks. Jadi kalau kita kekal, kita takkan maju. Kita mungkin boleh, tetapi mungkin ambil masa yang lama. Begitu. So sebab tu ia penting dan kita mengikut kepada toleransi ke arah kemajuan juga. Begitu. So dalam masa yang sama, macam saudara Al tadi kita dah kata, kita kebanyakan mahasiswa menggunakan ChatGPT dan makin membangun kita punya dunia sekarang ni, berbagai-bagai teknologi dah wujud. Bukan sahaja ChatGPT, kita ada OpenAI, Gemini, Copilot, semua-semualah teknologi orang kata nak diwujudkan. Betul. Jadi seterusnya mungkin Bro Radin boleh teruskan? Tapi kan saya sebelum tu saya tertarik dengan satu statement tadi daripada saudara Al, iaitu saudara Al cakap mahasiswa lepasan SPM
tidak tertarik untuk menyambung belajar. Saudara Al, tahu tak kenapa? Kenapa mahasiswa ataupun pelajar lepasan SPM kurang tertarik dengan ni? Saya mungkin tak boleh nak bagi orang kata in term of statistical way sebab yelah saya pun tidak mendalami betul di bahagian itu, tetapi apa yang saya nampak adalah kemajuan teknologi sebenarnya. Contoh di era yang moden ini, mahasiswa ataupun pelajar-pelajar golongan muda ni lah dia lebih terdedah dengan teknologi. Jadi mereka dah tengok orang kata influencer, shopper, orang yang daripada menjadi artis kepada peniaga. So mereka nampak kejayaan itu tidak tertaluk 100% kepada pembelajaran. Tapi bukan kita menepikan, tidak. Pembelajaran adalah satu perkara yang sangat penting sebab itu adalah asas kepada pendidikan kita. Ke mana hala tuju kita. Tapi dengan wujudnya pendidikan fleksibel ini, kita nak terapkan supaya mereka tetap belajar perkara yang baru. Sebab ingat, ilmu ini adalah satu perkara yang sentiasa ada dengan kita. Jadi kita nak amalkan, sebab dulu mungkin ada skeptikal di mana, aku tak perlu study degree pun untuk aku berjaya. Betul tak? Dulu ada mindset-mindset yang sebegitu. Betul. Tapi apa yang dibawakan oleh Lonjakan 8 ini adalah mungkin betul, tetapi kau ada peluang untuk belajar juga. Tak kira kau di mana, tak kira waktu bila, kau ada peluang untuk belajar. Tinggal kau je nak buat. Itu yang kita bawakan. Itu yang bagusnya Lonjakan 8 ni sebenarnya. Itulah yang saya pandang dan saya terapkan. Yang saya nak semua tahu. Betul. Macam tu. And tambahan juga, kita punya Bro Radin pun dah bagi tahu pasal ialah pelajar SPM mungkin lebih cenderung kepada diorang lebih memerlukan kepada pekerjaan. Mungkin salah satunya sebab diorang rasa macam bila belajar ni macam mengambil masa yang lama, jadi masa dah lama tapi memerlukan wang yang banyak juga. Jadi itu pun mungkin salah satu orang kata sebab kenapa mereka lebih memilih kepada pekerjaan. Tapi bila wujudnya kita punya Lonjakan 8 ni, mereka maybe kita boleh tarik mereka ni supaya diorang pun boleh belajar dalam masa yang sama, diorang pun boleh bekerja untuk sara diorang punya sara tanggungan lah. Betul. Jadi mungkin saya boleh tambah juga apabila kita cakap tentang aspek kewangan tadi tu kan. Yang saya perasan lah, one of main reason kenapa mahasiswa kini tak nak sambung belajar atas aspek kewangan. betul. Kita kena faham situasi mahasiswa di mana boleh dikatakan minoriti ataupun tidak ramai dan sebagainya, tapi kalau kita tengok secara keseluruhan dan kita perlu melihat secara keseluruhan, ada yang susah. Kita tak boleh deny benda tu. Kita ada daripada golongan B40 dan saya sendiri ada kenal sahabat saya sendiri yang merupakan yatim piatu dan dia yang kena bekerja untuk menanggung diri dia sendiri di universiti. Jadi dengan wujudnya Lonjakan 8 ni, dia memberi peluang kepada orang-orang sebegini, golongan sebegini. Kita nak bantu rakan-rakan kita. Jadi dengan wujudnya Lonjakan ini, aspek kewangan adalah satu kekurangan beban kepada mereka. Kita tak nak mereka rasa macam aku tak boleh macam orang lain, aku kena extend, kena berhenti dan sebagainya. Kita tak nak benda tu. Kita nak semua dapat ruang yang sama, kesaksamaan kita panggil, ataupun inclusivity secara keseluruhan. Mungkin itulah saya boleh tambah dari aspek kewangan tu. Begitu. Itulah. Jadi Radin, Jadi saya setuju apa sebab zaman sekarang ni kata orang mindset lah. Kalau mindset kita ke arah influencer lah jadinya. Tapi betul. Tapi tak semua orang boleh jadi influencer. Betul. Sebab itulah Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia ni mengeluarkan Lonjakan 8 ni sebab nak ubah balik mindset mahasiswa sekarang. Betul tak? Betul. Supaya apabila kita cakap pembelajaran fleksibel, mahasiswa boleh pilih dia nak kat mana, dia nak kat mana dan bila. Itu yang paling penting, masa tu. Diorang boleh pilih mana diorang nak, bila diorang nak. Itu yang paling orang kata boleh di-highlightkan lah. Supaya tak ada lagi mindset macam belajar is something yang membazir. Tidak. Kita kalau boleh nak mahasiswa faham akan perkara itulah. Betul. Okay. Back to the flow. Trace balik sebab kita macam dah mengupas lebih dalam sangat ni. Okay. Mari kita ke soalan kedua. Baru kedua. Banyak betul selingan kita tadi ya. Okay. Pada pendapat saudara Al kan, macam mana kan sistem pembelajaran fleksibel ni dia nak bantu pelajar untuk mengurus masa, urus cara nak belajar, kerja dan kehidupan seharian pelajar. Okey. Mungkin saya boleh sentuh pada selingan tadi di mana kita ada sebut tentang beban kewangan.
Okay. Dengan pembelajaran fleksibel ini, kita kena ingat student kena bayar yuran. Okay, kena bayar yuran, kos sara hidup dan sebagainya. Dengan pembelajaran fleksibel ini, dia membantu untuk supaya mahasiswa tidak perlu boleh fokus kepada dua-dua dalam satu masa yang sama. Bayangkan kalau dulu sistem berstruktur di mana katakanlah kelas 8 sampai pukul 5 petang, 8 pagi sampai 5 petang. Waktu bila mahasiswa yang orang kata ada kekangan kewangan ni nak bantu diri dia. Takkan dia nak kerja malam. Esok pagi nak repeat routine sama lagi. Jadi dengan pembelajaran fleksibel ni dia boleh pilih kat mana dia nak bekerja, waktu bila nak bekerja, waktu bila nak study dan sebagainya. Ini dah membantu dari situ, dan ini juga tengok kepada komitmen individu tu sendiri juga. Katakanlah kalau dia rasa pagi ni aku tak larat nak masuk kelas. So dengan pembelajaran fleksibel ini dia boleh letak kelas dia dekat tengah hari. Kerja mungkin dia belah petang. Macam tu. So benda ini membantu mahasiswa untuk bukan saja berdikari tapi memahami diri sendiri juga ke mana dia nak menyusun diri dia. Macam tu. Jadi seperti saudara Al pun dah kata, betul lah, sekarang pun kita punya pelajar ramai yang kerja separuh masa, dalam masa yang sama diorang terlibat juga dalam aktiviti kepimpinan. Jadi lonjakan 8 ni amat membantu jugalah. Jadi kepada soalan yang seterusnya, boleh kita ke soalan yang ketiga lah. Okay. Jadi ini soalan terakhir dari bagi saya bertanyalah. Apakah peranan universiti sebenarnya dalam memastikan peluang pembelajaran ni mudah diakses dan sesuai untuk semua peringkat umur? Kalau tanya kepada saya memandang kepada satu je, platform. Ruang. Betul. Apabila universiti membuka ruang kepada accessibility, tak kisah hal umur, ia memberi ruang juga kepada mahasiswa untuk menambah ataupun orang kata meningkatkan market value diri. Kalau kita kata mungkin saya boleh bagi contoh, setengah universiti telah mengamalkan micro credential, which is satu sistem di mana pengambilan kursus secara berasingan lah daripada universiti. Maksud saya kos universiti. Jadi benda ini membantu apabila kita bebas nak ambil macam mana, waktu bila dan sebagainya. Jadi peranan universiti apabila menyediakan platform ni, sebab saya rasakan lah ramai lagi mahasiswa yang tak tahu apa kewujudan micro credential ni. Betul. Sebenarnya benda ni sangat bagus, tapi sejauh mana dan sedalam mana perfahaman mahasiswa terhadap perkara ini. Sebab benda ini adalah satu opportunity, satu peluang. Tapi kalau universiti menyediakan platform yang betul, yang tepat, yang padat, yang mendalam kepada mahasiswa, saya rasa micro credential akan menjadi satu ruang yang sangat berguna kepada mahasiswa. Macam tu. Jadi bagi saya platform is number one yang universiti boleh kukuhkan lagi. Macam tu. Sebab itulah kan, universiti ni sekarang dia tak sama dengan sekolah. Sebab betul. Sekolah dia macam swap guru-guru swap. Kalau universiti ni kita kena berdiri dengan kaki sendiri. Betul. Kita berdikari. Betul. Ke mana kita nak pergi. Sebab dia adalah salah satu orang kata nak perkenalan untuk hidup kita. Sebab kalau sekolah ni dia macam budak-budak, macam baru nak merangkak, baru nak belajar something. Kalau universiti ni dia baru tempat kita nak belajar the real life of human. Gitu. Jadi kita pun dah dapat tangkap yang universiti ni kita bukanlah tempat belajar daripada lepasan sekolah saja, tapi mungkin daripada pelbagai faktor, pelbagai peringkat umur, dan juga dapat menjadikan pusat pembelajaran sepanjang hayat bagi golongan bekerja ataupun dewasa. And mungkin kita punya perbincangan hari ini menunjukkan bahawa kita punya pendidikan fleksibel dan pembelajaran sepanjang hayat ni bukan lagi pilihan, tetapi satu keperluan kepada semua peringkat umur. Betul. Okay. Sebab lonjakan 8 ni kalau kita nak bincangnya, nak ulasnya tak cukup setengah jam. Betul. Rasanya sikit rasanya 2-3 hari baru selesai ni. Betul. Okay, sebab masa pun dia macam tengah ada mencurbui ni. So terima kasih, saya nak mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada saudara Al kerana sudi atas perkongsian pada hari ini.
Kalau boleh kan, saya nak Macam panjang lagi. nak panjang lagi kan? dari tu. Jadi kalau boleh, nanti kita mana tahu boleh buat satu lagi sesi podcast. Mungkin boleh. Asing-asing. Mungkinlah saya last lah saya cakap. Mungkin sebab kita terlalu lupa kan. Betul. Cuma saya boleh ingatkan bahawa ilmu adalah satu tempat ataupun satu perkara yang sentiasa ada dalam hidup kita. Kat mana pun, macam mana pun, ilmu adalah nombor satu. Betul. Okey. Sehebat mana pun, sejauh mana pun, tetap akan ada ilmu yang kita perlu belajar. Betul. Tak kisahlah kita dah jadi senior ke, kita dah jadi apa ke, ilmu berada di mana-mana saja. Tak kira aspek, tak kira sekecil-kecil alam tu pun akan ada ilmu yang kita perlu belajar. Jadi dengan lonjakan 8 ni, dia adalah satu orang kata, saya boleh katakan mekanisme lah. Mekanisme yang menyokong perkara itu, yang memperluaskan lagi aspek mahasiswa untuk belajar di mana. Mungkin itu yang saya boleh katakan lah. Dengar tu para penonton. Kata-kata daripada MPPK kita. Jadi kita pun dah dapat segala perkongsian bersama kita punya saudara Al. Jadi untuk tambahan, kita punya podcast ini sedang berlangsungnya dari Dewan Agung Tuanku Chancellor UiTM Shah Alam dan sempena makmal dan dialog Kemenjadian Mahasiswa juga. Kita punya podcast Jiwa Siswa hari ini telah dibawakan oleh Majlis Debat Universiti Malaysia MADUM dan diperkasakan oleh Yayasan Perkasa Siswa. Jadi itu saja dari kami. Dan peace you. Jumpa lagi akan datang. Bye. Bye. Rancangan kita ini berteras kepada dua prinsip kerangka besar kita. Berakar ke bumi supaya jangan lupa bahawa kita ini anak Malaysia dengan nilai dan budaya dan akhlak dan kemanusiaan, kekuatan asasnya dan kerencaman kaum dan budaya. Tidak ada makna kita luncurkan dengan hebat begitu ramai, bagi sambutan begitu baik. Dan saya dengar tadi taklimat demi taklimat luar biasa. Ini memang kelas pertama peringkat antarabangsa. Tapi ingat, cabarannya itu pada pelaksanaannya.